Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Al-Nablah binti Abu Hassan dari unit PM1 ambilan 2024-2029. Hari ini saya akan membincangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi. Ini merupakan soalan yang saya peroleh, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Ini merupakan pengenalan bagi pembentangan kita pada hari ini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara bagi memenuhi keperluan abad ke-21. Pelan ini terbagi kepada 3 fasa pelaksanaan yang dikenali sebagai gelombang, dengan matlamat utama untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia dan menyediakan model insan bertaraf dunia. PPPM menetapkan 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan strategik sebagai panduan pelaksanaan transformasi pendidikan. Untuk memastikan kualiti pendidikan yang tinggi, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM telah diperkenalkan sebagai instrumen penilaian. SKPM berfungsi sebagai panduan bagi guru dan pemimpin sekolah dalam mengurus operasi sekolah ke arah yang berkualiti. Instrumen ini menilai kualiti pendidikan secara berterusan dan komprehensif dengan fokus kepada kemenjadian murid. Pertama sekali, mari kita pergi kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Dalam usaha memacu pendidikan global abad ke-21, kualiti pendidikan adalah kunci untuk membentuk murid bertaraf dunia. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah memainkan peranan yang penting dalam kemenjadian murid, melibatkan aspek seperti kepimpinan institusi, peranan guru, pengurusan ko-kurikulum dan ko-kurikulum, prasarana, pembentukan stasiah murid dan penlibatan komuniti. Untuk menilai dan memastikan kualiti dalam aspek-aspek ini, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM diperkenalkan sebagai instrumen penilaian komprehensif bagi sekolah-sekolah di Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 ialah instrumen yang diperkenalkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK untuk menilai dan memastikan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia dalam keadaan yang baik. Ia menggantikan sistem pemastian peningkatan standard tinggi kualiti pendidikan STKP yang diperkenalkan pada tahun 2001. SKPM yang diperkenalkan pada tahun 2010 menetapkan nilai tara atau sukatan aras kecemerlangan yang sepatutnya dicapai oleh sekolah, selaras dengan Akta Pendidikan 1996 Subsection 117A yang menekankan kepentingan mengekalkan standard pengajaran yang memuaskan di institusi pendidikan. Instrumen ini mengandungi 5 standard utama. Yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah yang berkesan dalam menggerakkan warga sekolah untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Yang kedua, pengurusan organisasi. Pengurusan sumber dan proses yang cekap untuk memastikan operasi sekolah berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, yang ketiga, pengurusan ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Pengurusan program pendidikan yang seimbang untuk perkembangan holistik murid. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan proses pengajaran yang berkualiti tinggi untuk meningkatkan pencapaian murid. Yang kelima, kemenjadian murid. Pencapaian murid dalam aspek akademik dan stasiah sebagai indikator keberkesanan pendidikan. Setelah diperkenalkan SKPM 2010, kerajaan telah menambah baik kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua yang dikenali sebagai SKPMG2. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua, dimulai daripada tahun 2017. Seperti SKPM 2010,
SKPMG2 berfungsi sebagai panduan bagi pentadbir dan warga sekolah untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan serta proses pengajaran dan pembelajaran. Instrumen ini berorientasikan tindakan, menekankan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Sekolah menggunakan SKPMG2 untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan menyeluruh warga sekolah seperti penglibatan daripada guru besar, guru-guru serta murid. Pengetua atau guru besar berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di sekolah. SKPMG2 mengekalkan 5 standard utama seperti dalam SKPM 2010 dengan menambahbaikkan hal-hal tertentu. Ini merupakan alat pengoperasian sekolah yang diperkenalkan oleh Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua SKPMG2. Yang pertama, kepimpinan. Yang kedua, pengurusan organisasi. Yang ketiga, pengurusan co-kurikulum, pengurusan co-kurikulum dan pengurusan hal ehwal murid. Yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan yang kelima, kemenjadian murid. Seterusnya, kita pergi kepada standard 4 pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Yang pertama, guru sebagai perancang. Guru bertanggungjawab merancang PDPC dengan teliti termasuk penyediaan rancangan pengajaran harian RPH, menentukan kaedah pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan, menetapkan ruang pembelajaran yang sesuai, menyesuaikan pengajaran mengikut keupayaan murid dan memastikan peruntukan masa yang mencukupi. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Guru mengawal perjalanan PDPC dengan memastikan pelaksanaan aktiviti pembelajaran mengikut perancangan, memantau disiplin murid dan memastikan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru membimbing murid dalam memahami konsep dan kemahiran yang diajar, memberikan tunjuk ajar yang diperlukan oleh murid dan membantu murid mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Guru memberi motivasi murid untuk belajar dengan menanamkan minat mereka dalam pembelajaran, memberikan galakan dan mencipta persekitaran yang merangsang pembelajaran. Yang kelima, guru sebagai penilai. Guru menilai pencapaian murid melalui pelbagai kaedah pentaksiran, memberi maklum balas yang konstruktif dan menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki PDPC. Yang terakhir, murid sebagai pembelajar aktif. Murid digalakkan untuk terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran, menunjukkan inisiatif, berkolaborasi dengan rakan sebaya dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka berinteraksi dalam sebuah perbincangan dalam kumpulan di dalam kelas. Seterusnya, kita pergi kepada tindakan guru untuk mencapai standard kualiti yang telah ditetapkan. Yang pertama, perancangan PDPC. Guru perlu menyediakan rancangan pengajaran harian, RPH, kaedah pentaksiran, sumber pendidikan serta penyesuaian tempat pembelajaran mengikut keupayaan murid. Yang kedua, pengawalan proses pembelajaran. Guru mengurus masa, memberi peluang penyertaan aktif murid dan memastikan objektif pembelajaran tercapai secara berterusan. Yang ketiga, pengawalan suasana pembelajaran. Guru menyusun kedudukan murid, mengawasi komunikasi dan tingkah laku murid serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan sesuai. Seterusnya, yang keempat, mendorong minda murid. Guru menggalakkan komunikasi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah serta mencetuskan perbincangan yang produktif. Seperti di dalam kelas, guru memberi latihan kepada murid dan meminta mereka untuk memberi jawapan berdasarkan soalan dengan betul. Yang kelima, mendorong emosi murid. Guru memberikan pujian, galakan serta pengukuhan emosi bagi meningkatkan keyakinan murid. Dan yang terakhir, pelaksanaan penilaian.
Guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan pemulihan dan penggayaan serta memberi maklum balas berterusan kepada murid. Seterusnya, kita beralih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Kita pergi kepada pengenalan PPPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara bagi memenuhi keperluan masa depan. Pada Oktober 2011 yang lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memulakan kajian semula sistem pendidikan secara menyeluruh untuk membangunkan pelan ini. PPPM dilancarkan pada 6 September 2013 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang ketika itu menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Pelan ini menggariskan 5 aspirasi utama bagi sistem pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Pelan ini juga menetapkan 6 ciri utama yang perlu ada pada setiap murid, termasuk pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, kemahiran bahasa, etika dan spiritual serta identiti nasional. Pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang dengan matlamat mencapai transformasi yang menyeluruh dalam tempoh 13 tahun dari 2013 sehingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia kini, menilai aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan dalam pendidikan untuk mengenal pasti bidang yang memerlukan penambahbaikan. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid. Menetapkan matlamat jangka panjang bagi tempoh 13 tahun sehingga 2025 untuk meningkatkan standard pendidikan dan pencapaian murid. Yang ketiga, menggariskan program transformasi menyeluruh untuk sistem pendidikan, merancang perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memenuhi permintaan baharu, jangkaan yang meningkat dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang utama. Yang pertama, pada tahun 2013 sehingga 2015, berfokus kepada peningkatan sokongan kepada guru dan menekankan kemahiran teras. Kementerian Pendidikan memberi tumpuan kepada menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Yang kedua, pada tahun 2016 sehingga 2020, mempercepatkan peningkatan sistem melalui pelaksanaan perubahan struktur dan sistem pendidikan. Ini termasuk pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua guru besar kepada pakej kerjaya baharu. Penstrukturan semula Kementerian Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk menyesuaikan dengan peranan yang dirancangkan. Yang gelombang yang ketiga pada tahun 2021 sehingga 2025. Pada tahap gelombang ini, beranjak ke arah kecermelangan dengan meningkatkan keluasan operasi. Pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua guru atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian menumpukan kepada meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional. Jadi, ini merupakan 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. Menyediakan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga sekolah menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Menempatkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trans-International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan program for International Student Assessment PISA dalam tempoh 15 tahun. Dan yang ketiga, equity, mengurangkan sebanyak 50% jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020.
Seterusnya, yang keempat iaitu perpaduan. Membentuk sistem pendidikan yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dan membina aspirasi bersama yang menjadi asas kepada perpaduan di negara ini. Dan yang terakhir, kecekapan. Memaksimumkan keberkesanan sistem pendidikan dengan menggunakan sumber secara optimum untuk meningkatkan keberhasilan pelajar. Ini merupakan 6 aspirasi utama bagi setiap murid. Yang pertama, pengetahuan. Setiap murid perlu menguasai literasi dan numerasi sepenuhnya serta memahami mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Selain itu, mereka digalakkan untuk menoroh ke bidang lain seperti seni, muzik dan sukan bagi melengkapkan diri dengan pengetahuan yang luas. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid didorong untuk memiliki kemahiran berfikir aras tinggi termasuk pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kemahiran ini membolehkan mereka menganalisis, menilai dan mencipta idea baharu untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Murid digalakkan untuk membina kemahiran kepimpinan dengan mengambil inisiatif, membuat keputusan yang bijak dan memimpin rakan sebaya dengan pelbagai aktiviti. Hal ini dapat membantu mereka menjadi individu yang bertanggungjawab dan berpengaruh positif dalam komuniti. Yang keempat, kemahiran dua bahasa. Penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah penting bagi murid untuk berkomunikasi dengan berkesan di peringkat nasional dan global. Kemahiran dua bahasa ini sangat membuka peluang lebih luas dalam pendidikan dan kerjaya. Seterusnya yang kelima, etika dan kerohanian. Murid perlu memiliki nilai moral yang tinggi dan pemahaman kerohanian yang kukuh. Ini termasuk integriti, empati dan rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan alam sekitar. Dan yang terakhir, identiti nasional. Penting bagi seorang murid untuk mempunyai jati diri yang kuat sebagai rakyat Malaysia. Ini melibatkan penghargaan terhadap budaya, sejarah dan warisan negara serta komitmen untuk menyumbang kepada kesejahteraan negara kita. Ini merupakan 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Yang terakhir, tentang perbincangan kita kali ini adalah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Ini merupakan implikasi yang akan kita bincangkan. Yang pertama, kemahiran teknologi. Guru perlu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK untuk meningkatkan pembelajaran. Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS) menekankan penggunaan teknologi dalam pengajaran bagi mencetuskan inspirasi, kreativiti dan interaksi maya dalam kalangan murid. Guru juga perlu bertanggungjawab membentuk persekitaran pembelajaran yang autentik serta menyokong kejayaan murid dalam dunia digital. Yang kedua, mempunyai wawasan. Guru harus memiliki wawasan yang tinggi untuk mentransformasikan pendidikan serta meningkatkan keberhasilan sekolah dan murid. Untuk bersaing di peringkat global, murid perlu mencapai standard yang tinggi sejajar dengan aspirasi PPPM. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi suri teladan. Guru berperanan sebagai contoh dan penghayatan nilai dan perpaduan. Mereka perlu menerapkan nilai rohani dan kemanusiaan dalam pendidikan bagi memastikan murid mempunyai jati diri holistik dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia yang moden kini. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan yang jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang cemerlang dan mampu untuk berdaya saing. Bagi guru berjiwa pendidik pula, ini memberikan implikasi yang besar kepada mereka kerana mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu tetapi juga untuk memupuk nilai-nilai integriti, kreativiti dan semangat pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan pelajar. Guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme
profesionalisme mereka dan bersedia untuk mengadaptasi perubahan dalam kaedah pengajaran serta teknologi agar dapat memenuhi aspirasi pendidikan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan pelajar mencapai potensi terbaik mereka dalam dunia yang semakin berkembang. Sekian, terima kasih daripada saya.